Norman Hakim ucap Sana Helwah selamat ulang tahun kelahiran yang ke-83 buat maknya. Kata Norman, ya Allah, Maha Kuasamu yang mentadbir seluruh alam semesta dan setiap makhluk yang ada. Hamba-Mu ini memohon dan merayu kehadrat-Mu, ya Allah. Buktikanlah kekuasaan-Mu dengan mengembalikan ingatan, kesihatan serta kesembuhan khusus buat bondaku, Haja Kamaria binti Haji Kamat yang pada ketika ini sedang diuji kesihatannya oleh-Mu, ya Allah. Maka sesungguhnya hanya Maha Kuasamu sahaja yang dapat mengembalikan semula kesihatan buat bondaku, ya Allah. Panjangkanlah usia bondaku untuk beliau hidup sehingga usia 100 tahun ke atas untuk beliau terus mendoa, merestui dan memberkati kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah sesuatu yang mustahil buat kami, tidak mustahil bagimu dengan mengurniakan keajaiban melalui kesembuhan kesihatan buat bondaku. Maha Kuasamu sahaja yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon aminkan untuk mak saya. Thank you for watching.